Siapa kat sini yang ada suami narsistik? Suami narsistik. Okey. InsyaAllah dengan izin Allah, saya harap dengan video TikTok saya ni boleh memberi kefahaman pada anda untuk handle suami yang narsistik. Saya tahu ramai di luar sana yang ada suami narsistik. Okey? Macam ni. Kena cerita dulu pasal narsistik dulu. Bagi anda faham. Kalau anda faham, barulah anda boleh kalau anda faham, barulah anda boleh tahu, boleh handle dia. Okey. Macam ni Ini suami. Okey. Apabila dia berurusan dengan sekeliling dia. Contohnya ini dirinya. Okey. Dan dia berurusan dengan orang sekeliling dia. Siapa? Ini family kecil. Family kecil. Okey. Dan dia berurusan dengan orang luar. Okey. Orang yang narsistik, tak kiralah suami ke, isteri ke, anak-anak ke, siapa-siapa yang ada perangai narsistik, perangai narsistik. Perangai dia macam mana? Dia rasa dalam diri dia seorang je betul. Aku betul. Engkau salah. Okey. Kalau engkau betul, engkau tetap salah. Itu prinsip diri dia. Tu apa dia? Tak cakap lebih-lebih, nanti encik suami naik angin. Lepas tu boleh lagi tunjuk tapak kaki dia kat muka kita. Allahu akbar. Sedih kan? Dia bawa doktrin dekat otak dia, aku betul, engkau salah. Engkau betul, engkau tetap salah. Aku salah, aku tetap betul. Tu. Kalau anda ada sifat macam tu, bahaya. Sifat kita rasa diri kita je betul. Orang lain salah. Sifat kita rasa macam orang lain tak boleh nak tegur aku. Okey. Dan tetapi apabila dia berurusan dengan orang lain. Ni je masalah. Ni sifat dia pelik sikit. Apabila dia berurusan dengan orang luar. Ni orang luar. Kadang-kadang dia tak tunjuk narsistik dia. Dia tak tunjuk narsistik dia. Kadang-kadang orang luar nampak ni, kau ni baiklah, suami kau ni baiklah. Dia ni baguslah, pendiamlah, dia ni ahli kaki masjid lah. Dia ni ahli syurga ni. Orang luar nampak macam tu. Tapi sebenarnya dia dengan keluarganya, family kecil dia ni macam dajal. Dia mendajalkan keluarga dia. Dia terbaik tapi ini dia sifat dia macam tu. Ada juga kadang-kadang dekat orang luar pun dia dajal juga orang luar. Yang tu memang nampak jelas lah. Yang ni tak. Yang ni dengan orang luar baik. Dengan kawan dia baik. Dengan tempat kerja dia baik. Balik rumah dia mendajalkan family dia. Ini antara perangai sifat narsistik. Dia rasa dia ni ketua keluarga dan hanya aku saja yang betul. Saya jumpa ramai orang macam ni. Penat aku nak melayan. Tinggal. Malah layan orang macam ni. Kita tegur, tak nak dengar. Kita tegur, tak nak buat. Duk buat benda sama je. Silap yang sama je dia buat. Kalau tegur, marah. Baik, malah tegur aku. Sebab tu saya mengecikkan. Kawan baik saya, bini saya, anak saya 3 orang. Cukup. Lepas tu ada beradik saya. Saya tak nak dah berkawan dengan orang lain dekat luar. Tak nak. Sebab penat. Penat melayan perasaan dia. Penat melayan kerenah dia. Penat melayan perangai dia. Okey. Sebab dia rasa dia seorang je betul. Saya ulang balik. Dia rasa apa dia? Aku betul, engkau salah. Engkau betul, engkau tetap salah. Betul. Aku salah? Tak. Aku tetap betul. Ni. Perangai dia macam tu. Lebih-lebih lagi dengan family dia. Janganlah. Macam-macam perangai. Saya dah jumpa ramai orang macam-macam perangai dah. Sedih rasanya. Okey. Tetapi apa berlaku kalau dia adalah suami kita? Dia adalah isteri kita. Dia adalah anak-anak kita. Dia adalah mak ayah kita. Dia adalah adik-adik kita. Macam mana kita nak buat?
Pasangan narsistik biasa dia tak boleh lama berpeluang jadi baik. Macam itulah. Mula-mula kenal dia macam baik, bagus. Dah kahwin dia tunjuk belang dia. Habis. Bahaya. Jadi kalau anda rasa anda macam ni, tolong perbetulkan. Okey? Aku betul, engkau pun betul. Okey, engkau salah, tak apalah, engkau betul. Aku salah, engkau betul. Gitu. Ni tak semua dia nak betul. Betul diri dia. Jadi apa berlaku kalau dia ni suami kita? Jom. Sebab dia marah bila kita tanya nafkah. Nafkah wajib. Suami, ingat suami kat luar, nafkah wajib. Jangan tinggalkan nafkah tu. Wajib. Saya pun lambat ni sebab saya buat nafkah lah. Pergi dekat berapa ratus habis tadi? 500. Beli barang basah. Beli ayam, beli ikan, sayur-sayur, macam-macam beli. Sebab tu lambat saya buat live ni. Okey. Selalunya PA saya beli, tapi tak apalah hari ni saya beli. Okey, jap. Okey. Macam mana kalau suami kita narsistik? Okey, contoh Ini suami Suami ni isteri. Okey. Macam mana kalau isteri kita narsistik atau macam mana kalau suami aku narsistik? Apa yang kena buat? Okey. Masalah ex bakal suami pun takut dengan saya sebab saya garang. Garang tak apa. Okey. Garang bertempat tak apa. Garang yang tidak bertempat, itulah narsistik. Okey. Macam mana kita nak handle kalau suami dia narsistik macam ni? Kita kena selalu ingat. Narsistik ni dia membawa elemen-elemen negatif. Dalam hidup dia tu negatif. Kita ingat macam tu dia. Sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit emosi, sikit-sikit cakap buruk pasal orang, sikit-sikit salahkan orang tu, sikit-sikit mengamuk. Tu. Ingat dia membawa elemen negatif. Okey, dia membawa elemen negatif. Jadi kita nak layan ke negatif dia? Kita nak layan ke? Dia punya negatif dia tu. Apa yang kita kena buat? Jangan, tak perlu. Macam ni. Untuk suami anda ada pasangan negatif, tak kira suami ke isteri, especially suami, anda sebagai isteri, anda pastikan anda jaga diri anda. Jadi orang baik, jadi isteri yang solehah, jadi mak yang baik, mak yang tak emosi, mak tak garang, mak tak bebel. Jadi semua jadi senyum. Anda senyum hari-hari apa semua gini-gini. Anda bina shield anda. Sebab anda tak boleh nak buang dia sebab dia suami anda. Dia suami anda. Nak macam mana? Kena terimalah sebab ini pilihan anda. Anda pilih dia. Kadang-kadang kita rasa menyesal. Menyesalnya aku tak pilih lelaki yang lain. Contoh, ada dua pilihan lah. Dia ni rupanya kahwin dengan perempuan lain. Baik dia gini, baik. Aku dapat suami aku. Tahu macam mana? Anda yang memilih. Kita pilih, kita terima je lah. Baik buruk dia, betul tak? Okey. Jadi, anda kena fikir macam ni. Aku nak pastikan anak aku contohnya 3 orang, let's say 3 orang, tidak mendapat negatif daripada ayah dia. Ni. Mana dia tak bawa aura negatif ayah dia. Anda kena pastikan benda tu. Ini tanggungjawab anda. Sebab apa? Sebab, betul, semua orang yang salah. Dia tak pernah salah. Ya, betul. Okey. Okey, jadi apabila suami macam ni, dia akan bawa anak dia pun macam ni. Jadi anda kena pastikan supaya aku tak nak anak aku ikut suami aku. Jangan. Jadi apa yang anda kena buat? Anda kena alirkan kasih sayang pada anak ni. Tunjukkan kasih sayang. Anda kena buat macam tu. Macam tu. Nampak tak? Walaupun ada lagi cebisan merah ada dekat ayah dia sebab DNA, dia masih lagi ambil daripada panggil ayah dia. Tapi fikir aku akan nak lahirkan generasi bawah aku ni generasi yang baik. Nanti dia kahwin. Dia kahwin juga nanti dia dapat anak. Dia akan hasilkan anak yang baik. Hijau ni positif. Ni pun sama. Dia kahwin, dia akan hasilkan anak yang baik. So maksudnya kita fikir aku nak bawa generasi bawah aku ni generasi yang baik-baik. Betul. Anda kena putuskan rantaian narsistik. Putuskan. Anda yang kena kuat. Anda kena kuat.
Sebab kalau anda depend kepada suami, nak suami jaga anak dengan perangai dia yang teruk macam tu, tak boleh. Anda kena jaga macam tu. So, dapat melahirkan. Inilah dipanggil, apa dia ni? Kalau anda mati nanti, dipanggil anak yang soleh yang mendoakan untuk anda. Anak soleh. Kan 3 perkara 3 perkara Kita mati, anak yang soleh, pahala dia berterusan. Ini dipanggil ATM machine. ATM pahala. ATM pahala ni anak ni. Okey? Anak yang soleh satu. Yang kedua, anda ajar ilmu-ilmu pada anak ni, ilmu-ilmu baik. Ilmu-ilmu parenting. Anda ajar supaya dia jangan ikut panggil ayah dia. Putuskan. Bukan putus hubungan. Maksudnya, putuskan din ibu ayah tu. Memang susah. Bukan benda senang. Sebab benda dah jadi dah. Ini suami anda. Anda tak nak buat apa dah. Terima kasih bagi gift. Benda untuk melahirkan generasi baik, susah. Nak masuk syurga, susah. Nak dapat pahala besar, susah. Dia bukan benda yang buat hari jadi tak. Dia makan tahun. Dia makan tahun, okey? Anak soleh, lepas tu ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat. Ini mengalir ni. Ilmu bermanfaat daripada kita. Lepas tu sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dia berterusan. Kita buat hari ni, dia sampai mati di masa lagi tu. Antara sedekah jariah adalah anda make sure anak-anak ni dapat the best. Pendidikan dia terbaik. Makanan dia terbaik. Saya tak dia beli 8 ekor ayam tau. 8 ekor ayam tu agak-agak berapa hari? Cuba komen. 8 ekor ayam. Agak-agak berapa hari habis? Padahal dalam keluarga saya, saya, isteri, anak-anak 3 orang. 3, 4, 5, bibi 6. 6 orang je. 6 orang je. Ya, seminggu je. 8 ekor seminggu. Sehari seekor makan. Tapi Alhamdulillah tak penat macam dulu. Dulu bayangkan saya dah kahwin dengan isteri saya 11 tahun. 11 tahun. Bibi ni baru je ambil tahun lepas. Jadi dalam masa 10 tahun. Tahun pertama hingga 10 tahun. 10 tahun saya kahwin dengan bini saya. Bini saya rasanya 3 kali sahaja dia basuh ayam, basuh ikan. Kenapa? Sebab saya nak juga, saya busy. Saya nak juga ada di dalam aktiviti keluarga ni, ada yang saya pegang. So saya cakap dekat isteri saya, okey, saya yang pergi beli. Lelaki memang kena pergi beli kan. Pergi beli dekat pasar, dah beli apa semua gini-gini, balik rumah. Saya yang basuh ayam saya yang siang ikan. Selama 10 tahun. Bini saya 3 kali dia buat. So umur, sebab apa saya tak nak, saya cakap, bagi abang ada bahagian abang. Bahagian yang abang boleh ceritakan kepada anak-anak nanti. Bahagian abang. So itulah bahagian saya. Okey. Sebab kalau tak, kita lepas pada bini semua. Kesian kat bini. Jadi apabila saya buat macam tu, saya bercerita dekat anak-anak saya. Ilmu-ilmu ni. Nanti saya nak ajar Amir. Amir pergi dekat, tunggu dia besar sikit. Pergi dekat pasar, saya nak ajar dia macam mana nak pilih timun, tembikai. Timun batang yang elok. Macam mana nak pilih ayam yang elok, ikan elok, macam mana? Macam mana nak pilih sayur-sayur elok, tomato macam mana? Buah macam mana? Sayur macam mana? Yang elok-elok. Sebab saya dididik oleh mak saya. Mak saya bawa saya pergi pasar. Ashraf, gini-gini. Nak kahwin nanti, Ashraf yang kena pergi pasar. Ashraf kena beli, gini-gini. Bini saya tak pernah pergi pasar. Tak pernah. Tak pernah pergi pasar, beli barang pasar. Tak pernah. Saya tak bagi dia beli. Saya yang pergi beli pasar, saya yang ambil, yang beli semua dia wasabi je. Okay, abang beli ni gini. Kadang-kadang dia tak cerita pun tomato nak berapa, brokoli nak berapa, carrot nak berapa, lobak nak berapa. Dia tak cerita pun. Saya baca tu saya dah tahu dah berapa yang diperlukan untuk seminggu. Beli macam tu. So ilmu-ilmu macam ni lah kita kena turunkan. Lelaki kena turunkan pada anak-anak. Ni bagi ilmu yang bermanfaat. So setiap kali anak ni dia pergi beli pasar pun semua, dia dapat ilmu macam tu, dapat pahala. Kita mati dapat pahala. Faham? Jadi kalaulah suami tidak memainkan peranan untuk memberi ilmu manfaat pada anak ni, inilah mak lah.
Mak yang kena. Sebab apa? Dah suami macam tu perangai. Tak boleh harap punya orang. Ni suami celaka ni. Cakap suami celaka ni. Okay. Jadi sekarang ni yang saya seronok apa dia? Aku dah beli banyak tadi. Ayam 8 ekor. Ikan tenggiri berapa ekor tadi? Ikan tenggiri saya dah spend RM200 sebab bini saya kan tengah pantang. Ikan tenggiri 2 ekor saya beli. 200 lebih, RM194. Okey. Betul. Ayam RM192, 8 ekor. So beli macam tu. Betul lah dekat 500 tadi. Dekat 500. Jadi balik dekat daripada pasar sampai dekat rumah, horn kereta, pom-pom horn kereta. Lepas tu bibik datang. Bibi pun ambil. Aku lega. Kalau tak dulu 10 tahun, bayangkan 10 tahun saya yang kena buat semua tu. Penat, penat. Sebab saya tak nak bini saya penat, bagi saya penat. Banyak 8 ekor, kerak 20. Sehari seekor makan. Memang kita orang vampire makan banyak. Okey. Jadi okey. Jadi anda tak boleh nak buang suami. Sebab kadang-kadang macam ni, suami anda perlukan dia. Kenapa? Suami ni provider. Anda tak kerja, anda suruh rumah. Kalau anda buang suami, maksudnya pergi mahkamah, minta cerai ke apa ke, siapa yang nak tanggung anda? Okey. Jadi sebab itulah pentingnya kalau boleh anda kena ada duit juga. Anda kena usaha cari duit juga. Kenapa? Anda tak tahu siapa suami nanti. Okey, anda tak tahu siapa suami. Kalaulah tengok suami anda ni bukan setakat dia narsistik. Provider, anda yang provider. Lepas tu dia pula curang. Tinggallah suami cuti tinggal. Anda jaga anak je. Senang. Lepas tu doa minta Allah Ta'ala hadirkan lelaki yang baik. Macam tu. Kita kena cepat. Jangan duduk pagi apa kalau Kelantan dia panggil duduk pero. Jangan duduk pero Nathan ni. Jangan duduk pero Nathan ni. Sebab Nathan ni tak memberi manfaat pun pada keluarga. Dah lah narsistik, kaki pukul. Lepas tu isu okok. Lepas tu curang. Bukan provider pun. Sekarang ni bini yang provider. Ni Nathan beruk ni. Ni. Okey, sebab itulah pentingnya anda pun kena ada juga duit. Sebab takut jadi macam ni lah. Saya cerita dekat bini saya. Tadi sebelum pergi pasar, saya cerita. Sebab itulah kenapa abang izinkan ayam buat investment. Saya izinkan isteri saya buat investment. Sebab ni dipanggil nak secure, nak security, nak secure. Sebab tu saya izinkan bini saya buat bisnes. Banyak duit saya yang bisnes, duit saya bagi kepada bini saya. Kadang-kadang dia dapat seminggu 10,000. Kadang-kadang dapat 15,000 seminggu. Saya bagi kat dia. Banyak saya bagi duit kat dia. Sebab apa? Sebab saya nak bagi dia rasa secure. Sebab bahayanya, lelaki ni kalau duit banyak dalam bank account dia. Banyak bahaya. Takut-takut dia boleh pergi curang. Dia saya cakap, kenapa abang buat macam ni? Abang tak nak bahaya. At least abang ni dapat. Saya ada juga beli barang-barang mahal. Contohnya, saya dah beli satu alat tu 6,000 harga dia. Alat saya tu saya nak tidur. Okey? Saya sudah tidur. Jadi saya beli satu alat tu. Lepas beli tu, pasang alat tu, Alhamdulillah, boleh tidur. Macam tu. Baby pun sama. Lepas dah pasang alat tu, barulah baby boleh tidur. 6,000 harga dia. Jadi barang saya ni barang-barang yang mahal. Tapi bukan selalu saya beli. Mungkin 3-4 bulan sekali saya beli. Jadi saya tengok, okey, aku nak beli apa Macam tab saya beli berapa ribu? 4,000 rasanya tab. Phone saya 8,000 saya beli. Komputer saya 20,000. Anak saya beranak anak ni 20,000 beranak dekat hospital. Abang dia sekolah 9,000. Bulanan 2,500. Saya bulanan anak pun ke sekolah. Sekolah anak pun 5,000 sebulan. Sekolah anak. Jadi banyak duit saya spend dekat keluarga. Ambil. Sebab nak suruh isteri saya rasa secure. Apa-apa, kenapa, kalaulah, contoh saya kata, abang tiba-tiba ni minat dengan seorang perempuan. Abang curang, duit abang tak ada. Semua dekat bini saya. Sebab tu nak secure kat bini. Bini saya happy lah. Dan dia guna duit saya tu, dia buat investment. Macam tu.
Jadi saya tak nak bahaya. Bahaya lelaki kalau dia ada duit banyak, bahaya. Saya tak cakap kat bini, tapi percayalah abang takkan curang punya. Jangan. Jangan. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Kalau diuji, saya tak pernah cakap kat bini saya, abang janji abang takkan curang punya. Tak boleh. Tak cerita benda tu. Sebab kalau diuji macam mana? Tiba-tiba ada perempuan cantik, ni pergi curang. Padahal saya benci lelaki curang, tengok saya yang curang. Lepas tu jangan cakap macam tu. Jangan macam nak cakap ni. Tak boleh, bahaya. Sebab tu semua duit saya selalu pada bini saya. Pergilah. Tapi ada waktu yang saya, aku nak beli. Sekarang saya tak ada nak beli apa pun. Apa dia nak beli? Tak ada. Saya kereta dah ada. Rumah dah ada. Jadi macam tak ada benda yang saya nak beli. Sebab tu cakap tak apalah, ini guna spend untuk anak, untuk bini lah. Macam tu bagi kat bini. Okey, tanah dah ada, rumah dah ada. Tak ada. Saya tak ada apa nak beli. Duit spend makan. Makan pun sebulan 3,000, 5,000 makan. Sebulan. Dah sehari berapa ratus makan saja. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 200. 3,000 ke 5,000 makan saja. Okey. Betul, saya spend banyak dekat makan lah. Patut gemuk. Kadang-kadang saya rasa nak pergi kafe, ada satu kafe dekat tu. Pergi sekali makan seorang-seorang ni RM50. Kadang-kadang RM100. Kadang-kadang dating dengan wife berdua RM200. Tak ada, saya tak ada apa benda nak shopping dah. Apa benda Hobi tak ada, saya tak ada hobi. Saya main game je. Main game je, saya penat-penat kerja, main game lah. Apa yang latest? Tak ada. Hari tu rasa nak beli server. Server RM50,000 harga dia. Nak beli server, fikir balik. Tak payahlah, server sekarang pun dah okey dah. Aku bukannya nak buat apps macam TikTok. Kan? Bercuti saya tak suka. Sekarang sebab bini tengah berpantang. Dulu sebulan sekali bercuti 3 hari. Kadang-kadang spend 3,000. Ada tu seminggu spend 20,000. Bercuti ni seminggu, betul. Pergi Hanyai je. Pergi Hanyai naik kereta 20,000, betul lah. 20,000 spend 7 hari seminggu. Betul. Lepas tu saya cakap kat bini, bila yang kita nak pergi berdating, sebab dia kan berpantang tak boleh dating. Hari ni lah. Hari ni nak pergi sekolahan, nak pergi ambil baju dia. Bolehlah ajak dia pergi dating. Dating dengan anak-anak. Macam tu. Buat buku malas. Saya malas buat benda-benda yang fizikal. Saya suka buat online benda-benda yang ni. Tak apa kena beli, tak ada. Tak ada, saya tak ada. Terima kasih bagi gift. Saya tak ada benda yang nak beli. Beli buku pun, aku beli banyak buku tak baca. Malah punya orang tak baca. Okey, kita kembali balik Macam nak handle narsistik, memang anda kena jaga diri anda tu je. So tak kira lah suami ni pangai teruk macam mana pun, anda diam, kena sabar. Anda kena terima. Ya Allah, aku terima, aku redha. Memang suami aku macam ni perangai. Jangan jealous dengan orang lain. Kena kebal, jangan jealous dengan orang lain. Aku kena jaga family aku, jaga betul-betul family aku. Kalau boleh anda buat duit. Anda buat duit Perempuan sekarang saya sarankan buat duit lah. Sebab zaman sekarang lelaki banyak ambil kesempatan. Itu yang saya keluar video lelaki celaka tu. Aku geram betul lah. Dia orang ni macam, boleh tak cuba fokus benda wajib? Benda wajib diwajibkan. Benda sunat disunatkan. Ini benda-benda yang sunat, yang tu dia duduk kejar. Sebab setan lah. Setan dia suruh kita buat benda sunat. Apa dia? Tolong kawan. Kesian dekat orang lain. Tapi benda wajib, tolong bini, dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak tolong bini, tolong anak, basuh berak anak. Saya pagi-pagi, settle anak sekolah. Kan? Kita buat macam tu lah. Bagi tugas. Amir gini, mandi belum, bangun, solat, pergi mandi, gini, mandi. Baju apa nak kena pakai? Baju ni, gini. Itu benda wajib. Kenapa lelaki tak buat benda wajib? Tak tahu. Akhir zaman macam tu, dia terbalik.
Kalau kawan, jangan main ni. Kawan macam penting sangat dalam hidup dia. Kawan, the number one kawan tu. Itu yang bahaya tu. Narcissistic ni dia jaga hati kawan. Orang luar dia sangat jaga. Tapi rumah dia sepak terajar bini dia. Semalam cikgu yang suami belasah tu isteri meninggal. Suami belasah isteri sampai isteri meninggal. Allahu Akbar. Sedih Sebab kita tak macam ni lah. Kalau anda ada suami yang narsistik ni, pastikan anda kena guide anak-anak ni. Jangan jadi macam ayah. Guide anak ni. Anda kena jadi anak ni bagi anak tu dia set dekat mindset dia, aku nanti kahwin, aku tak nak buat macam apa yang ayahku buat. Lebihkan orang luar pada isteri. Orang luar tu sunat je, pahala kecil je. Tolong bini pahala besar. Tolong anak-anak pahala besar. Peluk anak, cium anak, ucap terima kasih, ucap minta maaf. Anak happy pergi sekolah. Ni kita pergi sekolah, anak dalam keadaan stres dengan ayah dia, stres dengan mak dia yang kuat bebel. Ayah kuat maki, mak kuat bebel. Narsistik tu macam mana? Akak lambat. Dah nak habis dah pasal narsistik ni. Nanti akak tengok balik. Video ni saya akan upload dalam TikTok lah. Itulah tugas guide anak. Banyak nasihat dia. Kan? Cikgu cakap senang cikgu. Ya, siapa cakap senang? Susah kak. Susah kak? Bukan benda senang nak guide benda ni. Bukan benda senang. Tapi kalau akak tak start buat benda macam tu, sampai bila? Akak nak mengharapkan suami berubah. Benda ni bukan benda yang boleh buat macam piece of cake. Dia bukan benda senang. Dia bukan benda senang. Benda susah. Tapi kalau kita tak start sekarang, bila lagi? Kita nak mengharapkan yang ni berubah. Memang tak. Yang ni dah perangai teruk dah. Jadi kita yang berubah jadi baik. Tak bolehkah kita peluk anak hari-hari, cakap terima kasih pada dia? Kita buat berbaik dengan anak. Cium anak. Sayang anak. Hari-hari jangan miss. Cium anak jangan miss. Setiap hari. Ya betul. Kena konsisten. Ya, narsistik ni dia macam susah nak ubah. Susah nak ubah ni. Jadi kita yang rasa aku bukan narsistik. So aku yang kena berubah. Sebab aku yang memilih suami aku macam ni. Aku dulu banyak pilihan. Nak kahwin dengan ni. Tiba-tiba dia datang. Waktu tu baik punya perangai ni. Dia baik ni. Sebelum kahwin, baik ni sebelum kahwin ni. Okay? Lepas tu apabila dah kahwin, dah tahu perangai dia. Terimalah seadanya. Sebab apa? Sebab dah memang perangai suami macam tu. Cikgu kalau cerita sini kira bukan aib tak? Kalau kita mencari solusi, tak apa. Azam dalam diri, jadikan anak-anak berjaya di dunia dan akhirat perdudukan. Ya. Tapi jangan bergaduh dengan suami. Maksudnya kalau suami cakap apa-apa, diam. Nak tak pilih lah. Yang penting aku nak happy, aku nak tenang, aku nak jaga semayang, nak jaga amalan. Lepas tu aku nak jaga anak-anak aku. Kau cakap apa, kau cakap lah. Tenang, relax. Memang susah. Tapi kalau anda tak buat, sampai bila anda nak macam ni? Dia akan jadi efek tau. Ia akan efek apa dia? Efek suami pergi ke sini, anda pula pergi ke sini. Sebab apa? Anda benci suami, anda geram kat suami, anda tak puas hati, anda pergi maki anak-anak pula. So anak-anak yang teruk ni, anda akan melahirkan generasi yang teruk-teruk. Okay? Saya pula terbalik orang rumah yang macam ni. Tengok, ni terbalik pula. Sampailah satu hari tu dia cakap dah hilang rasa cinta pada saya. Okay bang, abang provider. Bini dia teruk perangai. Abang ada anak. Macam ni bang. Move on bang. Move on. Sebenarnya ramai perempuan yang baik. Yang perlukan abang yang provider yang jaga anak-anak. Ramai perempuan yang baik sebenarnya. Saya boleh cerita macam ni lah. Saya boleh cerita macam ni. Nak bagi benda faham lah. Jika dunia ni sini kita cakap ni Ini lelaki Ini perempuan. Okey. Jika dunia ini jika dunia ini dipenuhi dengan semua lelaki sebaik Nabi. Semua lelaki ikut sunnah Nabi, baik macam Nabi. Baik macam Nabi macam Nabi. Okey, soalan saya aman tak dunia ni? Okay. Aman tak dunia ni kalau semua lelaki baik macam Nabi? Aman tak dunia ni?
hari-hari minta cerai dengan saya, dia perlu masa bersendirian. Zalin ke saya tak mau lepaskan dia? Macam ni bang. Abang tanya dia abang aku dah buat the best ke untuk family aku? Okay. Aku dah buat yang terbaik untuk family aku, untuk anak-anak aku terbaik apa semua. Tapi kalau dia degil panggil macam tu abang move on lah. Sebab abang dah bagi the best lah untuk dia. Cuma dia yang tak nak, dia yang tak nak bagi the best untuk abang. Okay. Kalaulah semua lelaki baik macam Nabi, insya-Allah dalam dunia ni happy. Happy dalam dunia ni. Happy dalam dunia ni. Soalan saya pula. Jika semua perempuan baik macam Siti Khadijah, baik tak dunia ni? Okay, baik tak dunia ni? Jika semua perempuan baik macam Siti Khadijah, baik tak dunia ni? Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab apa? Perempuan baik, jantan tak baik. Contoh, saya ulang balik. Jika semua lelaki baik macam Nabi, insya-Allah satu dunia baik. Tapi jika lelaki macam biasa sekarang. Tapi jika semua perempuan baik macam Siti Khadijah, lelaki baik tak? Tak semestinya. Sebab lelaki ni perangai mereka nak bergaduh dengan orang. Ni. Lelaki ni perangai dia ganas. Suka bergaduh dengan orang. Suka berperang dengan orang, perang. Suka tunjuk hebat, ego, kedebeh, something. Ramai tak perempuan ganas, suka bergaduh, suka berperang, suka something? Ramai tak perempuan? Tak ramai. Tak ramai perempuan macam tu. Ramai perempuan dia bersifat sayang. Dia bersifat manja. Sebab memang macam tu. Memang dia buat. Allah Ta'ala buat perempuan macam tu. Tapi kenapa perempuan dia dah jadi perempuan yang perangai dia teruk? Kenapa teruk? Sebab lelaki atas ni lah ayah dia lah. Sebab ayah dia lah yang telah buat dia trauma. Tu dia jadi teruk. Sebab lelaki lah. Jadi belum tentu dunia ni aman walaupun kalau perempuan ni baik. Belum tentu. Sebab apa? Lelaki dia memang perangai dia macam ni. Faham tak saya ni? Jadi saya nak beritahu ramai dalam dunia ni, ramai perempuan yang baik-baik. Cuma kita tak jumpa ini. Tapi dekat dunia ramai lelaki yang celaka. Ustaz, panggil saya cikgu. Saya kena tanya siapa nak kenal dia baik atau tak. Orang yang ditanya tu cakap tak kat dia. Cikgu, okey. Saya kena tanya siapa nak kenal dia baik atau tak. Cikgu, macam mana Saya nak kenal, saya kena tanya. Oh, saya kena tanya siapa. Okey. Saya kena tanya siapa, koma. Pastikan ada koma, ya? Saya kena tanya siapa, koma. Nak kenal dia tu baik atau tak. Orang yang ditanya tu cakap tak kat dia. Okey. Kalau tak ada koma, saya pun pening. Okey. Pastikan ada koma. Pergi belajar bahasa Melayu, betul-betul. Okey, nak tanya siapa? Sebelum kita kahwin. Okey? Sebelum kita kahwin. Jadi, kita ni nak apa dia ni? Kita nak cari jodoh yang baik. So, kita nak tanya siapa? Kita boleh tanya kawan dia. Kita boleh jumpa adik-beradik dia. Kita boleh tengok reaksi dia. Dia macam mana dengan adik-beradik dia? Tanya dia, awak dengan adik-beradik awak macam mana? Oi, kita orang satu geng. Kita orang memang jenis suka lepak-lepak. Okey lah tu, dia dengan adik-beradik dia. Awak dengan mak ayah macam mana? Oi, mak ayah, alhamdulillah, saya selalu call mak saya. Okey lah, baik lah tu. Tapi awak dengan adik-beradik macam mana? Benci aku, asyik bergaduh je. Itu dah ada red flag dah di situ. Okey. Zaman sekarang ni, susah nak jumpa lelaki baik. Tapi senang sebenarnya nak jumpa perempuan baik. Perempuan ni dia depend pada lelaki sebenarnya. Okey. Kawan dia kata setakat saya kenal baik. Okey, baik. Bukan tanya dia. Awak macam mana? Awak macam mana dengan keluarga awak? Bila last awak call mak? Bila last awak call adik-beradik? Dalam keluarga adik-beradik, awak ada berapa grup wasabi? Saya, dalam adik-beradik saya ada 1, 2, 3. Ada 3 grup wasabi. Satu grup family, satu family lah. 2 grup adik-beradik, grup main game.
Kita orang dulu main game, ramai-ramai main game ni. COD. Main game ramai-ramai. Siapa free hari ni? Oh jom COD, jom. Dalam grup adik-beradik. Orang mau tembak. Bini saya pun join juga. Okay, so saya dengan adik-beradik memang kita orang kamcing gila lah. Okay. Yang ketiga, grup ketiga, saya dengan 3 orang je. Anak lelaki. Saya, abang saya, adik saya. 3 orang. 3 lelaki. Dan adik-beradik saya, yang perempuan, dia buat juga grup perempuan. Dia buat grup perempuan. Grup perempuan ni duk share masakan, buat apa tu, gitu. Grup lelaki ni duk share pasal game. Macam tu lah. Jadi kita dapat tahu, okay, dia ni dengan adik-beradik dia macam mana. Dia satu kepala tak dengan adik-beradik? Ke senyap macam mana? Okey. Cikgu, kenapa perempuan baik selalu jumpa lelaki jahat dan perempuan jahat dapat pula lelaki baik? Sebab itu jodoh dia. Jodoh dia. Kita bukan selalu tau, bukan selalu. Saya jumpa ramai je orang lelaki baik, isteri dia baik, ramai je sebenarnya. Okey, cumanya kita dalam sosial media ni kita nampak yang ramai perempuan dapat suami jahat. Sebenarnya ramai je suami baik, isteri baik. Ramai je macam tu. Cuma saya nak cerita kat sini, lelaki kalau dia semua lelaki baik macam Nabi, dia akan, satu dunia akan jadi baik. Sebab dia akan baik dengan isteri dia akan baik dengan anak-anak dia. Once dia baik dengan bini, once dia baik dengan anak-anak, dia akan bawa keturunan yang baik. Itu dia sebenarnya. Dia depend pada suami. Tapi masalahnya suami macam ni lah. Kalau suami celaka macam ni. Bila suami celaka macam ni, sebab apa dia celaka? Sebab daripada mak ayah dia lah. Mak ayah dia pun celaka juga. Ni mak ayah dia. Bergaduh hari-hari gini, lepas tu datang pada ni. Dia trauma jadi narsistik dan dia kebawa pada anak dia. Jadi isteri yang baik ni, isteri yang kena jaga anak-anak. Dia akan melahirkan generasi yang baik. Gitu. Tapi kan belum kenal betul-betul dah korang letak hati dekat pasangan. Sebab pandai ambil hati bagi. Janganlah. Baru kenal dah bagi hati, jangan. Jangan macam tu. Jangan bagi hati. Let dulu kawan dulu. Tengok perangai dia. Tengok dia dengan mak ayah dia. Cuba try. Awak, saya nak jumpa, nak tengok. Kita nak tengok dia serius ke tidak. Awak, saya nak jumpa mak ayah awak. Kalau cakap gini. Tak serius tu. Red flag. Move on. Dia cakap, boleh. Bila? Ni mak saya ni, dia cakap, boleh tak awak datang gini-gini? So nampak macam, dia dengan mak dia baik ni. Kalau dia dengan mak ayah dia baik, maksudnya, mak dia baik, dia, ni lah, dapat keturunan baik lah. Tapi, kalau, kalau pergi dekat rumah dia. Dekat rumah dia, ayah dia, senyap, garam. Mak dia pun, mulut celupak. Ini keluarga ni. Tak payahlah, aku move on lah. Jangan ada hati dulu. Kebanyakan lelaki celaka, dia orang baik dengan orang lain. Ya. Tapi dengan pasangan dia orang zalim. Ya. Tu tak. Itu yang saya bincangkan, sedih tau. Memang sebab tu cakap celaka memang macam tu lah. Macam mana kalau satu keluarga dia narsistik? So mesti adik-beradik kata baik kan. Tapi sebaliknya, janganlah. Kalau baru kahwin, macam ni, sebelum kahwin nampak baik, semua baik. Baik sebelum kahwin. Dah kahwin tengok Allahu Akbar. Narsistik punya. Tapi orang kita macam mana? Nak macam mana jodoh aku terima je lah. Pula dah. Jodoh boleh pilih lah. Kita boleh memilih jodoh yang baik. Macam mana cikgu cakap jodoh boleh pilih? Kan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Memanglah. Semua perkara dah ditulis di Lauh Mahfuz. Tapi kita boleh pilih kan, nak laki A ke, nak laki B ke, nak laki C. Dan pilihan kita pun dah tulis dah. Faham tak? Cikgu, kalau suami pukul isteri, okey tak jika isteri pukul balik suami? Dia, kena ada reason lah. Kenapa nak pukul suami, apa reason dia? Contoh kalau suami ni jenis macam ni, memang jenis curang, jenis buaya, jenis macam ni, okey. Bukan pukul suami, bukan. Suami pukul isteri, ambil gambar. Ambil gambar dekat mana yang kena pukul tu. Okey, dekat tangan. Memang ada lebam. Pergi jumpa doktor. Buat report. Pergi jumpa doktor, beritahu doktor, saya lebam, saya nak buat report. Nak ada dalam sistem dekat klinik doktor tu,
yang menyatakan saya kena pukul dekat suami. Gitu. Lepas tu pergi dekat polis, beritahu, report. Pergi mahkamah, menang mahkamah. Gitu. Cukuplah. Kita sebab otak kita fikir apa? Kan dah macam mana jodoh aku? Dah tulis dekat Lauh Mahfuz jodoh aku. Macam mana tahu? Kenapa kita boleh tahu dah jodoh aku macam tu? Tak apalah, aku terima lah sampai aku tua, aku terima. Macam mana awak tahu itu jodoh yang awak boleh hidup dengan dia sampai tua? Tengok-tengok dia mati awal. Kita tak tahu, betul tak? Saya contoh, saya pun tak tahu bila saya mati. Saya tak tahu bila bini saya mati. Bila anak-anak saya mati. Kita tak tahu kan? Jadi kita jangan cakap, awak ni adalah jodoh saya sampai saya mati. Jangan cakap macam tu, kita tak tahu. Jadi kalau dah kahwin, dah nampak belang, dah apa semua, move on. Move on lah, tak payahlah. Jangan hidup 30 tahun, 40 tahun hidup tak tenang, semayang tak khusyuk, amalan pun tak khusyuk. Lepas tu kita bergaduh dengan anak-anak, jangan, cukup lah. Cukup. Saya bukan menggalakkan korang move on bercerai. Tapi anda bayangkan saya pun tak faham orang ni. Kenapa tak boleh nak move on? Tengok hidup dia katalah. Okey, ni mati kan. Contoh mati umur 80 dia kata. Sekarang umur 23, baru kahwin. Okey, dia baru kahwin dengan suami dia, dia kata. Suami baik, nampak baik. Apabila umur dia 25, 2 tahun, suami tunjuk belah. Suami curang, suami narsistik, macam-macam, pukul bini, yang teruk-teruk lah. Lepas tu anda nak stay sampai umur ni? Nak hidup macam tu? Nak ke tak nak, saya tanya soalan. Nak bersabar? Bersabar dengan suami macam tu? Bersabar dengan suami kaki pukul, kaki maki, tak nafkah tak bagi apa semua? Sanggup ke bersabar? Berapa tahun ni? 80 tolak 25. 5, 7, 55 tahun. Nak macam tu? Kan? Kita hidup panjang lagi ni. Kita tak tahu bila kita mati. Jadi kalau dia tahu macam tu, potong lah. Potong. Lepas tu orang cakap, tak apa, suami kan ujian kita. Kita dah masuk syurga, kita dapat suami. Tak apalah. Kalau anda cakap macam tu, anda terimalah. Anda terimalah. Saya tanya soalan, anda sanggup ke menerima 55 tahun? 55 tahun hidup tak happy, hidup stres, hidup tak tenang, hari-hari bergaduh dengan suami. Hari-hari buat dosa besar ni bergaduh dengan suami. Hari-hari buat dosa. Anda nak ke macam tu? Terimalah. Terimalah nak macam mana suami aku macam tu. Lebih baik anda undur diri. Contoh dah ada anak seorang dah. Anda doa, ya Allah, aku nak jadi orang yang baik. Aku nak kembali padamu. Walaupun contoh, anda tak lepas dah undur diri, anda tak kahwin. Dia cakap tak kahwin pun. 55 tahun anda hidup dalam tenang, happy, tak bergaduh dengan siapa-siapa. Dosa tak ada pun. Yang ni dosa teruk ni, 55 tahun. Hari-hari bergaduh. Dosa besar, bergaduh dengan suami. Lebih baik undur diri, dah tak bergaduh dengan suami. Ya, sayangnya dia buat macam bini simpanan. Sampai bila kak? Sebab tu perempuan kena ada duit. Zaman sekarang ni kena cepat. Doa minta dapat suami baik. Ramai je lelaki di luar sana yang baik-baik. Ramai je. Cuma kita tak jumpa. Macam mana nak jumpa suami baik? Kita kena baik dulu. Kita kena baik. Dia macam ni lah. Kenapa saya dapat isteri yang baik? Masya Allah, subhanallah. Bagi saya lah, 1 dalam sejuta. Sebab saya memilih. Saya berkawan dengan ramai perempuan. Daripada belajar, daripada college, daripada kerja. Okey? Lepas tu saya pilih tengok perempuan ni, alamak. Red flag lah, move on. Macam tu. Lepas tu belajar dengan ni, alamak. Okey, ni dah okey dah. Saya kata okey, ni dah okey. Jumpa mak pula tak nak. Mak tak nak. Sebab saya anak mak. Saya ikut mak saya. Mak cakap tak payahlah Ashraf. Dia ni hidung besar lah. Mak cakap macam tu je. Okey. Move on, Ashraf, move on. Saya lain. Sebab kita berkawan. Bukan ni kita berkapa, jumpa apa semua. Tak. Saya dengan bini saya pun jumpa pun bertunang baru jumpa. Sebelum tu tak jumpa pun. Okay. Saya dah kenal dia apa semua. Baik ni, gini keluarga baik. Okay, saya pun letak bini saya nombor 1. Dan ciri-ciri dia tu ada. Ciri-ciri macam ni. Perempuan ni dia muka dia dia bermacam macam lelaki lah, bermacam jenis muka. Ada perempuan muka dia muka ayu.
Muka ayu. Bini saya muka ayu. Ada perempuan muka dia cute. Muka macam budak-budak. Cute, muka cute. Muka comel. Ada perempuan macam tu. Ada perempuan muka matang. Okey. Ada perempuan muka dia macam lelaki ada. Maskulin. Dia muka macam lelaki ada. Okey. Ada perempuan dia muka macam, muka orang cakap, muka biasa. Muka orang awam. Muka biasalah. Sama, lelaki sama juga. Okey. Jadi saya memilih perempuan macam mana? Terima kasih Gigi. Saya memilih perempuan yang muka ayu. Ayu ni kalau saya tengok lembut hati saya. Gitu. So dah jumpa isteri saya, tengok perangai dia pun baik. Lepas tu dia pun hormati saya hormati dia. Alhamdulillah. 11 tahun. 11 tahun dah kahwin-kahwin. Alhamdulillah anak 3. Bergaduh saya bercakap 5 kali macam tu bergaduh. Tapi kalau bergaduh gelap, dunia saya gelap. Tapi kami tak bergaduh suara. Ya Allah, tak ada. Saya tak pernah suara tinggi dan dia tak pernah suara tinggi pada saya. Kita orang bergaduh dekat wasabi je. Panjang nampak. Saya tak nak suami aku esok okok. Tapi dia baik. Okey lah tu, okey dia, okey je. Yang saya suruh anda pergi mahkamah kalau suami yang teruk gila. Dah tak solat, tak baik, kaki pukul, esok okok, kaki perempuan, curang. Anda pula yang provider. Sampai bila anda nak jaga dia? Itu biar awak hidup tu. Nanti beruk geram. Saya geram sebab ramai macam tu. Okey. Boleh? Okey. Panjang aku cerita benda ni. Next, ada soalan? InsyaAllah. Allah Akbar. Nak kira ke? Anda nak kira? Assalamualaikum cikgu. Okey, mana lebih baik? Ada coding kaya ke pelaris? Atau ada kedua-duanya? Okey. Sekejap saya fikir. Sekejap Apa ilmu yang boleh dibuat baru okey dari lab. Kuatnya lab, peliknya. Yang lab lama ke lab? Saya tak ada anak dengan dia. Tak ada anak dengan dia. Kalau dia perangai teruk macam mana? Teruk pelik-pelik. Perangai yang pelik lah. Kalau just perangai sikit-sikit tu tak apalah. Terima je lah kan. Macam mana boleh lab Ke kena pakai data? Lama tadi lab ni baru okey cikgu. Okey, dah ambil laporan personal diri. Kat mana nak tengok diri ada pelaris atau coding kaya? Okey, tengok dekat laporan utama. Saya ada buat video. Video dalam TikTok. Okey, tengok sekejap baru je semalam. Malam balik lambat semalam. Nak buat video ni lah. Okey. Tengok video ni dekat TikTok saya. Cari. Okey, untuk ni. Nampak tak? Cara baca laporan utama dan laporan tambahan. Yang ni saya cerita tentang coding kaya dengan coding pelaris. Saya baru upload semalam. Nanti dekat sistem saya akan bagi juga link TikTok ni supaya orang yang baru ambil laporan ni dia dapat tengoklah. Okey. Tapi suami saya dia ada bersama dengan bini orang sedang berkasih. Allahu Akbar. Sedih. Suami dah ada bini, pergi pula curang dengan bini orang. Akan move on kak. Dia kalau perangai dia macam tu kak, selalunya orang lelaki curang ni dalam coding dia, dia kuat. Jadi orang kuat, hari-hari mau. Saya dah buat video ni semalam. Semalam saya upload juga. Cek suami curang. Sama dia. Cek suami curang. Cek suami curang, dalam tu saya cerita macam mana anda boleh cek suami aku ni boleh jadi suami yang curang ke tidak. Okey, boleh. Siapa nak cek? Suami dia ni, kok suami dia curang dengan orang. Kita bukan tahu 100% betul tau, bukan. Cuma apabila dia seorang yang kuat benda tu, dia akan tend kepada curang tu tinggi berbanding orang biasa. Bukan nak cakap, okey suami awak curang sekarang, bukan macam. Ada je kes suami dia kuat tapi dia tak curang. Ada je kes macam tu.
Cumanya yang jumpa saya, ramai jumpa saya, cikgu suami saya curang, suami saya gay, suami saya main main pelacur ada. Suami saya main dengan bini orang ada. Saya cek-cek, saya boleh cakap 90% dia orang kuat. Dalam laporan tu tulis, awak ni kuat. So kalau ada suami yang ditulis kuat macam tu, awak kena jaga. Jaga dia lah. Jaga dia supaya dia tak melepaskan di tempat yang haram. Dia orang kuat macam ni, saya minta maaf sebut, orang kuat macam ni dia kena lepas hari-hari. Pastikan dia dilepaskan di tempat yang halal lah. Korang lah. Pastikan macam tu. Tapi kalau dia tak kuat, normal, boleh lega sikit rasa. Boleh. Ramai yang dah PM saya ni. Weh, sekejapnya. Baru je post tadi, 6,000 dah. Cek suami curang. Viral aku. Okey. Saya habis pukul 12 sebab hari ni Jumaat. Lepas tu saya ada kerja jap. Lepas Jumaat, saya nak pergi. Ni, sekejap sekejap. Sekejap saya nak check macam mana. Phone. Okey, tak apa. Sebab saya pakai tab lah. Saya pakai tab saya. Okey, mai bak sini. Anda punya suami, birthday suami. Okey. Saya ambil je lah siapa-siapa Dia seorang penagih, cikgu. Panggil dia cikgu Nafkah pun tak bagi. Allahu Akbar. Akak move on, Kak. Pergi mahkamah, Kak. Akak nak jaga lagi, Kak. Penagih tu, Kak. Allahu Akbar. Takkanlah akak nak hidup dengan dia 80 tahun. Macam tu. Akak sanggup ke? Saya tak sanggup, Kak. Anda sekarang buat sekarang terima kasih. Sebab saya lepas Jumaat nak pergi sekolah Amir. Saya ambil Amir lagi. Okey, terima kasih. Akak nak ke akak? Aduh. Cikgu cek yang bahagian report kasih sayang. Ya, dekat situlah kasih sayang tu. Nanti ambil juga untuk anak-anak. Dah lah duduk dengan mak dia bagi duit bulan-bulan. Habis akak nak pero lagi ke? Binangwe tu. Janganlah pero lagi, cukup lah. Uish, suami akak ni. Mana akak mana ni yang saya pick tadi? Saya pick siapa dia? Akak Azlin. Akak Azlin Shah Okey, Akak Azlin. Okey, Akak Azlin. Kak Azlin. Suami akak ni panah baran. Sangat panah baran suami akak ni. Macam ni. Dia kena berpeluh. Dia suka tak berjoging, bersukan. Kak Fadilah panggil saya cikgu, bukan ustaz. Okey, mana Akak Azlina? Akak Azlina, suami akak ni dia suka tak berpeluh? Betul main bola. Bagi dia main bola. Sebab dia adalah seorang yang panas baran. Dengan cara dia main bola, dapat transfer main bola dia. Bayangkan bola dia 6. 5 lah, 5. Maksudnya dia seorang yang sangat aktif. Suami akak seorang yang sangat aktif. Bagi dia main bola. Tapi dia panas baran.
Okey. Dia punya dia mengikut pasangan. Mengikut pasangan maksudnya dia insya-Allah dengan izin Allah dia tak curang lah insya-Allah. Yang penting yang penting kena bagi dia main bola. Barulah dia okey. Emosi tertutup buat saya. Apa maksud dia? Emosi tertutup. Terima kasih bagi gift. Emosi tertutup. Macam mana tu? Apa maksud dia? Dia sangat aktif ni. Dia antara menjadi orang yang sangat bertanggungjawab ataupun tidak bertanggungjawab. Dia ada koding kaya. Barang berapi. Mana Akak Zelina? Koding kaya, 3 koding kaya. Dia kalau buat bisnes kaya dia ni. Cikgu, if kekuatan tanggungjawab dan ilmu keberkalian boleh curang tak? Cikgu, if kekuatan tanggungjawab, maknanya dia seorang bertanggungjawab dan dia ada ilmu, okey. Keberkalian boleh curang tak? Okey, soalan saya tanya balik. Mana yang lebih penting, ilmu ke kefahaman? Ilmu ke kefahaman, mana yang lebih penting? Cepat. Makin senyap. Yang paling penting adalah kefahaman. Ramai orang berilmu tapi tak faham. Sebab tu banyak kes orang-orang yang dia ni banyak ilmu. Tapi kenapa bergaduh orang? Tak faham lah tu. Dia tak faham lah tu. Oh, boleh saya buat kelas ni. Ilmu versus kefahaman. Boleh? Bagus ni. Saya buat kelas jap. Sebelum pukul 12. Beza di antara orang berilmu dengan orang yang faham. Orang yang faham ni lain. Dia cerdik, wise, dia matang. Otak dia, Allah Ta'ala bagi adalah untuk fikir apa yang terbaik untuk keluarganya. Itu orang ilmu. Orang yang faham, memahami apa yang Allah Ta'ala bagi. Dia memahami bahasa tersirat, dia memahami bahasa tersurat. Tapi orang yang berilmu yang tidak faham, dia hanya tersurat sahaja. Dia tak sampai dekat dia punya hati dia. Dia sampai tengkuk dia je. Itu beza di antara orang yang berilmu dengan orang yang faham. Jadi soalan akak tadi dia cakap, cikgu, kalau orang tu dia banyak ilmu, adakah dia boleh jadi curang? Belum tentu. Boleh jadi curang juga. Sebab apa? Kalau dia tak faham. Ramai je orang yang banyak ilmu, tengok-tengok kahwin 2, tengok-tengok kahwin senyap. Sebab apa? Tak faham. Dia ada ilmu, dia tahu pahala dia besar kalau dia jaga isteri dia, jaga anak-anak dia. Dia faham benda tu. Bukan, dia tahu ilmu tu. Tapi dia tak faham ilmu tu. Dia tahu ilmu yang Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik. Manusia yang terbaik, manusia yang jaga hati suami, hati bini dia, hati anak-anak dia. Dia tahu ilmu tu. Dia tahu yang Nabi tu baik dengan semua orang. Tapi masalahnya dia tak faham. Dia tak faham nak buat benda tu. Bila dia tak faham, dia curang lah. Kesimpulan yang boleh cikgu buat untuk suami, lupa. Okey. Kat sini ni macam ni. Okey, suami ni dia panah baran. Apa berlaku? Akak sini ada tulis tadi kat atas tadi. Kefahaman lagi penting sebab ilmu bila tak diamalkan ibarat pokok tidak berbahaya. Apa? Al-ilmu bila amalin kasajara bila sajarin. Mana akak tadi? Akak Azlin cerita ni. Makin senyap, kadang tarik diri. Okey. Akak bergaduh dengan dia hari-hari ke, Kak? Sebab saya kena cek dua-dua tau. Saya tak boleh nak cek suami je. Saya kena tahu akak macam mana. So sekarang ni saya tak tahu akak macam mana. Kadang-kadang suami jadi macam tu sebab isteri dia juga. Kadang-kadang isteri jadi macam tu sebab suami dia juga. Jadi dia banyak variable yang perlu dicek. Okey. Suami akak ni dia aktif main bola. Kalaulah akak bergaduh dengan dia, abang tak payah main bola abang, gini-gini. Lagi teruk jadinya. Dia tak boleh. Dia hari-hari kena pergi main bola. Dia orang macam tu. Jangan compare dia dengan orang lain. Orang lain tengok suami tak main bola pun dekat rumah aja. Tapi kenapa abang ni suka main bola? Tak, dia memang coding dia macam tu. Akak kena pergi. Dia pergilah. Suami main bola, pergi tengok dia main bola, support dia macam tu.
Kalau suami yang tak nak sebulan pun belum tentu nak. Pun tak naik bila main. Tapi bab curang nombor satu. Itu tak faham lah tu. Pelik kan? Dengan bini, kan? Dengan orang luar,